abang sembang gajah terbang, memang kaki gebang. Ada yang komen lah bila saya buat video-video pasal bisnes ni, kata sembang kacip lah, kata scammer lah, mamak ni penipu lah. Saya setuju. Saya setuju. Saya memang scammer. Scammer sebab saya dah buat lebih 40 bisnes. Awak bayangkan, 25 Seram Berhad, saya dah hire lebih 400 orang staff. Saya pernah jadi scammer dan saya pernah tak jadi scammer. Bisnes ni memang macam tugas. Naik turun, naik turun, naik turun. Orang tanya saya, Tuan, apa bisnes yang Tuan buat selain jual Leo? Saya ada 4-5 bisnes berbeza. Saya ada 2 company travel dekat Japan. Sebab saya study kat Japan. Konnichiwa. Watashi wa desu kara happy wa jemete. Ya rashiko onegaishimasu. Saya dulu study kat Japan di bawah Mechanical Engineering, scholarship, full scholar under Mara. Thank you Mara bagi full scholarship. So saya study kat Japan Mechanical Engineering. So sambil saya belajar kat sana, time tu saya dah buat bisnes yang keempat kot. So saya buat company travel. So daripada saya grad dekat Japan Mechanical Engineering sampailah sekarang dah 12 tahun, dah 13 tahun kot daripada 2014 saya start. So dah 13 tahun. So itu company travel saya, alhamdulillah. Company tu pada tahun kedua saya dah buat sale almost 3 juta setahun. Dan sekarang ni saya punya sale company dalam sekitar 2 ke 3 juta sebulan, bukan setahun, sebulan. Dan saya ada company car rental dekat Japan. Saya ada company travel juga. Saya ada 2 company travel. Satu pergi ke trip Mount Fuji. Saya ada company software satu, company training yang awak tengok-tengok ni, jual Leo satu. Saya ada beberapa lah projek kecil-kecil. Sebab tu nama dia Adi Banyak Bisnes. Sebab saya dah terlampau banyak bisnes yang gagal. Faham tak? Saya ni bukan orang bijak guys. Saya ni orang yang bodoh. Bodoh sebab banyak kesilapan yang saya buat. Jadi saya share video ni untuk elak awak jadi bodoh macam saya. Saya dah buat, awak bayangkan 40 company. Siapa orang bodoh kat Malaysia macam saya buat 40 company? 25 Seram Berhad. Lepas tu orang tanya saya, Tuan, mana yang berjaya? Ada 4 je bro berjaya. Kau bayangkan. Gila tak gila? Sebab tu bila saya sembang kacip, laju macam ni, spontan, one take, one shot bagi apa semua. Sebab saya tak perlukan skrip. Skrip tu dah ada dalam kepala otak. Kegagalan bertahun, berbelas-belas tahun, kena sepak teranjang dengan 4 jenis golongan. Sepak teranjang dengan staff, sepak teranjang dengan partner, sepak teranjang dengan customer, sepak teranjang dengan investor. Bila awak dah hadap 4 jenis sepak terajang, saya dah ada lebih 30 partner. So that's why lah, saya minta maaf. Saya memang sembang kacip, tapi saya harap dengan sembang kacip ni boleh membantu awak elak kesilapan. So kalau awak nak belajar macam mana saya sekarang ni run multiple company, saya buat sale dalam sekitar 2-3 juta sebulan. Okay, tekan link bio, saya ajar awak grow berperingkat daripada 10,000 sebulan, pergi kepada 30,000 sebulan, pergi kepada 1 juta sebulan dan eventually pergi pada 10 juta sebulan. InsyaAllah. Tekan link bio. Zas.